Okay guys, inilah SUV yang terbaru daripada Chery, flagship SUV yang akan dilancarkan tidak lama lagi. Okay, but for now this model dah orang kata apa, dah buat media release and sudah open for booking. Okay, SUV ni adalah model flagship daripada Chery. Okay, kalau kita kata flagship, of course this one is the most expensive SUV dalam family Chery. Kalau kita tengok daripada segi design dia, memang kita dah nampak kereta ni sangat-sangat mewah guys. Expectation dengan mata, kita boleh kata harga around dalam 250,000 ke atas sehingga 300,000 expectation. Kalau kita tengok daripada segi design, memang kita nampak SUV ni sangat-sangat mahal lah kan. Dengan rim saiz 20 inci. Okay, kalau kita tengok belakang, design macam sedikit macam Porsche pun ada, dengan dia punya gemuk dekat tepi tu kan, fender dia tu, dan door handle jenis simpan kat dalam ni, bila kita datang dekat sensor baru handle akan keluar. So interior saya tak dapat buka pasal saya tak ambil kunci dia. So saya just review luaran saja. Rim 20 inch, bernadikan enjin 2000cc 2000cc, 7 speed DCT. Speaker sound system dilengkapi dengan 14 speaker premium daripada Sony yang dikatakan sangat-sangat sedap gila lah. Semalam actually saya dah masuk. Okay, kalau kita tahu untuk model Chery, bila kita masuk aja dalam kereta dia ada welcoming music. Kita buka dia ada lagu-lagu dia kan, teng dong kan. Tapi untuk model ni, dia punya welcoming music dia memang macam ibarat kita terus masuk dalam panggung wayang tu. Dia punya surround system dia dengan dia punya softness, sound dia sangat-sangat detail dan sangat-sangat sedap yang tak annoying. Kalau kita nak ibarat membuatkan kita nak keluar masuk kereta je dengar lagu tu. Macam tu lah. So, kalau macam saya cakap tadi, expectation kalau kita tengok model ni, kita nampak SUV premium yang sangat mewah dan harga kita jangkakan more than 250. But media soft launch hari itu, Chery umumkan estimate price kereta ni adalah around dalam 189,000 ke bawah saja guys. Saya tak boleh brain lah. Sebuah SUV yang exterior, interior dia memang nampak kereta ni sangat-sangat premium. Tapi pada price tag yang sangat-sangat memang berbaloi lah untuk dibeli dan berbaloi pada nilai wang kita. Dengan sistem ADAS. Bila kita cakap flagship, of course model ni sangat-sangat orang kata apa, premium bukan saja daripada segi bentuk dan rupa, tapi daripada segi safety features, sistem ni juga sangat-sangat banyak guys. Okey, kepada korang yang minat dengan model SUV ni, tunggukan harga sebenar yang akan launching, kalau tak silap saya awal Jun. Okey, tapi sekarang dah open for booking. Okey, Chery dah open for booking untuk model 39 ni. So korang kalau
mana yang berminat nak dapatkan maklumat lanjut atau info lanjut berkenaan dengan Tigo 9 ni, boleh berurusan dengan kami, boleh DM saya, okey, untuk dapatkan info lebih lanjut tentang model Tigo 9 ni guys. Okey, apa-apa boleh hubungi saya, boleh kontak saya, Cherry Hasbul. Okey, sehingga jumpa lagi. Korang yang mana baru jumpa channel saya, jangan lupa untuk subscribe channel saya. Okey, dan follow akaun media sosial saya yang lain di TikTok, Facebook dan sebagainya. Okey guys, sehingga kita jumpa lagi pada next video. InsyaAllah kita akan review interior pula. So korang kalau nak maklumat lanjut, nak video-video yang terkini dan terbaru, jangan lupa untuk terus subscribe akaun YouTube saya ni guys. Okey, sehingga jumpa lagi. Jangan jauh-jauh, follow rapat-rapat.